Sampai ke rumah kita. Hari ni kita duduk dekat KL. Rumah kita tinggal 1 masuk 6. Ni siapa pula tinggal kereta? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sudah sampai ke Swiss Garden. Kita sudah sampai ke bilik kita. Pertama kita akan on aircon. Cantik tempat dia kan. Yang kedua kita left on. Kita ada dapur tapi tak ada makanan. Percuma saja ada dapur, makanan enggak ada. Ada yang mana? Sini ke sana. Pertama ini. Kita view apa? View apa baby? Baby. Semua kita dapat view kolam renang ni. Menara PNB, Menara Merdeka ada sikit. Oh, Menara Merdeka. Menara Merdeka tu menara tu. PNB. Kolam renang dia jauh. Ada lukisan. Bilik dia besar ke sama ya? Bilik ni ada bilik air. Sebelah sana ada bilik air juga. Kedua ada Ni bilik. Ini bilik 2. Dua-dua ada bilik air. Dan barulah fair and square. Fair and square. Bilik air dia besar tu. Ada apa kat bawah tu? Oh, kolam jacuzzi dia kat bawah. Hey, baby. Tempat mula. Ada lelaki. Ada lelaki. Nampak juga LRT dia. Kat mana? Ha? LRT apa sampai malam ni? Baby apalah di komennya tu. Apalah dia buat budak itu. Baby. Oh baby. Kita kat mana ni baby? Apa bangunan tinggi-tinggi ni? Kat Bera tak ada ni. Kat Bera tak ada bangunan tinggi-tinggi ni baby. Buat tu jadi adun. Kat Bera ada rumah tingkat, 2 tingkat je. Kat sini rumah berpuluh-puluh tingkat lah baby. Orang tu dia buat apa mah? Solar. Ada kolam renang pula baby. Kat Bera ada kolam itik je. Baby, saya dapat mandi kolam. Tunggu dah besar sikit baby kita mandi kolam. Tapi baby suka main air. Baby suka tak jalan-jalan? Alah, kita berada di Swiss Garden Resident KL. Tengok mana kat bawah. Kita nampak tu menara tertinggi di Malaysia. Menara Merdeka 1-1. Baby comel dengan ibu dia yang comel. Kita berada di hari ni kita ada dekat bandar lah baby. Dia orang turun ke?